Ini sebuah kitab buat mah. Dengar tak ada pakai mah, tak ada kena gali mah, tetapi pakai bahan-bahan lain. Pakai biji-biji lain, we jadi mah. Asalnya kitab ni ilmu daripada Syekh Ahmad Al-Fatani, tetapi beliau karya sudah tu batu bakar semula. Sebab takut orang kita tu bila pandai buat mah secara tak kena gali mah ni, orang kita jadi lalai dalam dunia. Dia katakan juga, dia juga anak murid Syekh Ahmad tu ambil taruh ni daripada kitab Syekh Ahmad tu sebelum ada Syekh Ahmad bakar. Tu muncullah ada orang tulis mula, iaitu Haji Ahmad Selidu Bayu dan Haji Soleh Kubais Amir Al-Fatani, yang kata dia buat salinan baru. Kalau turut dalam kitab ni hasil lah mah sebutir-sebutir lah guning ni dah supaya dah ngah mah orang duk gali tu. Tapi setara mana tu Allah ni antara bahan-bahan dia dah. Kalau nak buat emas kena pakai gapotik, dia tulis dah situ tu lebih kurang dalam 12 kara. 12 kara gapotik sobat tu. Kalau nak tahu kak marilah tempat Museum Al-Quran ni tengok cara-cara buat emas ni sobat ni.